Macam Allah pesan, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Pesan. Yang penting pesanan tu akan bagi manfaat pada semua. Okey, sahabat-sahabat, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam podcast Cerita dari Matis Madinatul Hufaz. Bersama saya, hos tegak anda, Muhammad Sulaiman bin Abdullah. Seperti biasa ya. Setiap kali podcast, of course tetamu istimewa, tetapi dalam banyak tetamu istimewa, ini yang setakat ini nak untuk peribadi terpaling istimewa untuk saya. Sebab baru kita bawakan sahabat ni jauh dari Kedah Darul Aman. Okey. Al-Fadil Ustaz Muhammad Asfar bin Razman. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat luar biasa. Alhamdulillah. So saya dengan Ustaz ni mempunyai signifikan hubungannya agak signifikan lah sebenarnya. Bermula 5 tahun lepas Betul? Betul. Kita berjumpa. Jangan fikir hubungan lain-lain. Sekarang sensitif. Bukan. Itu bukan. Bukan. B ke tu bukan Bukan. Yang ini kita bertemu atas dasar kerja. Masa tu PKP awal, tengah penimpala, tiba-tiba tim Ustaz, tim media, tim Madat ni, Muntadah Dakwah Center datang sini nak buat CSR, nak bantu tahfiz untuk buat marketing content ya. Masa tu rancangan kita kongsi, saya ingat lagi. So datang tu kita jumpa, saya sendiri masa tu seorang aja. Datang masa tu kita pun rasa terinspirasi lah, tim anak muda yang hebat. Kan, media mantap, kita pun belajar. Saya banyak belajar dengan tim mereka ni. Sejujurnya saya memang buat ni humble ya. Banyak belajar dengan tim Madat, Asfaq antaranya yang saya banyak rujuk. Jadi ini pam kenal sampai lah ni. Lah ni ustaz kita ni dah upgrade. Jadi ustaz selebriti lah. Alhamdulillah. So terang ni sahabat, baru saja pulang daripada buat live kan untuk rancangan Tanyalah Ustaz. Betul. Pukul 6.50 pagi tadi. Selesai, terus pecut main sini. Jadi saya memang cukup menghargai lah. Okey Ustaz, panjang kan kita pula yang menjadi podcast. Jadi Ustaz, alang-alang ni kita mungkin boleh perkenalkan lah sikit latar belakang Ustaz. Boleh. Ya? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Asfar bin Razman, selaku ni lah, Madat lah, media untuk Muntadah Dakwah Center. Dan juga kita kata sudah masuk ni dah 7 tahun dengan Madat. 7 tahun. 7 tahun dah dengan Madat. Banyak 4 bulan semua tu dah merasai lah. Kemudian macam Abang Leman cerita tadi yang ringkasnya macam mana kita jumpa dan sampai hari ni kita kontak apa-apa pun. Abang Leman banyak untuk panggil bantu tim-tim brigade media Hufaz. Sebab kita suka berkongsi. Kami kalau macam contoh Madat ni, konsep dia Ustaz Yaakob kata tak apa, kita share je dengan orang kan. So kami sharing lah dengan contoh macam Madinatul Hufaz ni. Memang kami takkan tinggal. Amin insyaAllah. Amin. Okay, baik, insyaAllah. Itu sikit lah pengenalan ringkas daripada saya, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, tapi kita bukan nak sembang soal media hari ni ya. Media mungkin bagi sesi lain insyaAllah. Sebab Ustaz Asfar pun sekarang ni HOD department untuk media kan. Ya. Masya-Allah. Okey, jadi yang kita nak fokus kali ni lebih berkisar tentang masyarakat, lebih berkisar tentang core perkara yang kita kena pegang ya. Apa sahabat-sahabat? Cuba teka. Quran. Okay, nampak macam biasa dengar ceramah sana sini Quran, buat ni amalan Quran semua kan. Cuma sekarang ni kita nak cuba bedah sikit lah dari sudut. Kalau ikut Quran ni, bila tak Quran, orang Kedah punya Quran lah. Tak panggil Quran kan. Quran ni ikutkan dah sudah adat budaya orang kita ni, masyarakat dia lebih pada nak baca dapat pahala kan antaranya. Baca ni untuk dapat pahala, baca ni untuk tenang. Baca ni dalam solat, hafal sikit surah ni sebab kena tahulah supaya nampak reti sikit lah jadi imam tu kan. Lepas tu ataupun tahlil kan, yasin semua tu kan. So lebih kurang macam tu. Cumanya kali ni kita nak cuba koreksi sedikit sebanyak tentang soal budaya pengamalan Al-Quran. Kan Ustaz? Betul. So dalam perkara ni Ustaz melihat dari sudut budaya masyarakat ni macam mana? So itu kita mula dulu insyaAllah. InsyaAllah. Baik, dari pembudayaan masyarakat sendiri ya,
bila kita nak sebut tentang masyarakat kita hari ni, masyarakat akhir zaman ni dia mai dengan kita kata fasa yang kita kata tengok ni memang korak lah. Bukan kita nak merendahkan, kita ada yang masih elok, ada yang masih elok, ada yang ni cuma banyak kerosakan yang dah berlaku. Kita bukan nak tekankan dekat Malaysia je, tapi semua. Sebab Al-Quran ni waktu awal dulu 1400 tahun dulu dia mai dalam keadaan untuk mendidik, membentuk peribadi. Sebab sebelum Quran tu mai, sebelum Islam tu mai sendiri, bayangkan masyarakat Arab jahiliah ni dia pun hidup dalam keadaan yang suka-suka buat bunuh anak perempuan dengan macam-macam lah, benda-benda menyembah berhala apa semua. Kalau ikut daripada peradaban, tak masuk lagi Islam ni, tak masuk Quran lagi, tak masuk Islam, teruk lah kita kata, tak kahak betul ya dia pun punya perangai. Jadi Al-Quran ni mai, dia semata-mata nak membentuk adab, nak membentuk adab, nak mendidik balik masyarakat yang dah rosak masa tu. Daripada segi macam-macam fikrahnya apa semua. Jadi bila Rasulullah bawa mai Al-Quran ni, Rasulullah bacakan ayat yang pertama yang turun tu saja pun, dan daripada ayat yang lain, antaranya Rasulullah baca daripada surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah pun bila orang dah dengar, orang dah start ubah persepsi. Macam kenapa ni Al-Fatihah mai, Al-Fatihah ni dia jadi macam manifesto pula. Jadi sebab tu pengamalan Al-Quran tu sebenarnya kita kurang. Mai dengan hujung-hujung ni, kita kata mai dengan hujung-hujung ni, kita sebenarnya dah masuk satu fasa yang kita kata fasa akhir zaman. Fasa 4 ya? Fasa 4 akhir zaman ya, kalau bukan eskatologi. Fasa 4 akhir zaman. Fasa 5 ni Imam Mahdi dah kan? Fasa 3 Madinatul Fas. Okey. Tengah bangkit tapi. InsyaAllah naik berkembang elok ni. Amin. InsyaAllah. Baik, daripada segi fasa 4 lah, kita duduk kat fasa yang dekat penghujung lah, clearance stock. Masuk supermarket mana-mana, orang masuk tu tengok stok ni, stok pakai buang, nak buang terus ya. Nak probably clear. Tu kita sekarang fasa tu. Dan dalam fasa nak membentuk diri, mendidik diri, semuanya melalui Al-Quran. Saya kerja bahagian media. Background saya mengaji dalam bahagian syariah. Sekarang pun masih dalam syariah. So, tak tinggal pun kan? Tak tinggal InsyaAllah. Sebabnya macam mana, media ni kita minat. Kita minat. So saya berpandangan nak jadi seorang yang profesional. Maksudnya kita tak mau hanya bertumpu pada bukannya ada agama tak profesional. Cumanya kita media tu minat. Bila kita buat media dan juga kita tambah pula dengan kita punya agama, so itu yang menjadikan seorang mukmin profesional tu. Macam tu lah. Professionalism dalam beragama perlu ada. Betul. Begitu jugalah Ustaz, apa ni, kalau kata soal budaya, budaya pengamalan, so kita relatekan jugalah soal tentang reality. Betul. Reality kata the so called akhir zaman. Sekarang ni banyak dah berbicara. Betul. Bicara sana sini. Kadang kedai kopi pun dengar akhir zaman. Faham tak akhir zaman tu apa kan? Faham. So maknanya kita kata nak relatekan Quran dengan akhir zaman ni, dalam bentuk apa yang sebenarnya kita kena faham. So Ustaz boleh ungkapkan sikit? Boleh insyaAllah. Baik, dalam kata kaitan Al-Quran dengan akhir zaman ni, kita boleh tengok sebenarnya Al-Quran macam yang kita mula dengan awal tadi, Al-Quran ni nak mendidik akhlak kita. So bila mana orang ni kita sebenarnya pemikiran masyarakat kita, bila anak teruk hantar api ni, hantar tafiz. Nak perangai tak elok sikit, hantar tafiz. Dia anggap selesai masalah tu. Sebenarnya pembentukan adab tu mula daripada rumah. Betul. Dan memang Al-Quran ni dia akan membentuk orang yang menjaga dia. Sebab Allah sendiri janji Allah akan menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ulama tafsir apa? Ulama kata, adakah Allah hanya jaga Quran? Allah jaga Quran dan juga Allah jaga orang yang jaga Quran. Maksud orang yang jaga Quran ni apa? Orang yang setiap hari baca, orang yang daripada segi dia punya hafalan, semua tu Allah akan jaga. Cuma jaga daripada sudut apa? Kita tak tahu. Tapi Allah akan jamin kehidupan dia. Macam ada seorang saya pernah jumpa, dia bermula dengan memang keadaan yang dia main jumpa, dia cerita hidup dia dulu macam mana. Bila kita dengar hidup dia tu, memang kita rasa Allah macam tak ada masa depan tu. Tak ada masa depan. Tapi bila kita sembang dengan dia cerita satu twist yang ada kat dia baca Quran.
Dan mula dengan dia baca Quran, Allah Ta'ala bentuk diri dia jadi diri dia hari ni power. Kalau jumpa dengan dia orang yang sangat power. Dia dulu dia pernah terlibat dengan gangster, dia pernah terlibat dengan ayahanda ni. So bila dia terlibat tu, dia kata sampai ke satu tahap dia pernah kena kepung dengan ramai-ramai. Pernah kepung dengan ramai-ramai, kena tetak merata, sampailah dia kata dah luka teruk apa semua. Dan sampai ke tahap dia kata hujung nyawa tu, nyawa ikan. Masa tu dia kata tak ada fikir benda lain, fikir nak mati je. Masa tu lah bila dia orang jumpa dia, orang kampung jumpa dia, orang bawa pergi hantar hospital tu semua. Sampai dah settle urusan hospital, balik rumah. Masa duduk kat rumah tu, dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Dia kata dah macam duduk terlantak kan. Jadi apa yang dia boleh buat, buka TV lah. Dan buka TV masa tu terlintas dekat dia bacaan Al-Quran. So dia kata macam menarik. Benda tu tak tahu, dia kata sebelum ni tak pernah berminat, tiba-tiba jadi berminat. Dia pun masuk tu, dia kata semakin dia mendalami Al-Quran, semakin dia faham apa tujuan hidup. Sebab Al-Quran ni memang kalau kita tengok Allah Ta'ala turunkan pada kita daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 tu. Dia bukan saja-saja. Dalam tu buka macam-macam cerita dah. Ada sebab kalau disusun begitu kan? Ada sebab disusun begitu. Antara yang disarankan oleh Rasulullah kenapa disusunkan ayat ni duduk dekat surah ni sekian-sekian. Pasal apa Al-Baqarah duduk kat juzuk 1? Baik, kalau kita buka dalam juzuk 1, awal penekanan banyak pada tauhid. Betul. Dan juga pada bentuk persediaan kita. Maksudnya akhir zaman ni, kok mana pun tauhid tu yang penting. Kita mana dah bagi bukan hint dah, memang itulah senjata jelas. Ya, itu senjata dia. Dah sampai kita go through balik juzuk 30, Allah dah cerita pasal kemusnahan. Maksud dia Allah nak bagi apa? Peringatan yang setiap benda yang mula mesti akan adalah. Dan akanlah ni apa sediaan kita nak menghadap. So sebab tu bila Allah tekankan dalam juzuk 30 ni banyak kemusnahan yang akan berlaku. So daripada kemusnahan tu sendiri kita ambil iktibar daripada sebab tu Allah Ta'ala gambarkan pada Al-Quran tu sendiri adalah kehidupan kita. Al-Quran ni walau macam mana pun, mana kita pegang Al-Quran dia angkat diri kita tinggi. Sebab tu Nabi janji apa? Pada orang yang ada anak yang menghafal Quran, dia akan mahkota ataupun perhiasan pada mak ayah dia dalam syurga. Allah angkat darjat tinggi. Macam mana kita tahu? Macam mana Allah perkenalkan Al-Quran? Allah perkenalkan Al-Quran tu melalui juzuk 1 tu sendiri. Allah letakkan term Al-Quran dalam juzuk 1 pada surah yang kita kata paling tinggi. Kalau surah ni kita gambarkan macam bangunan, kita gambarkan macam kita kata pencakar langit, bangunan pencakar langit. Surah Al-Quran, nama Al-Quran, Allah Ta'ala touch paling tinggi dalam bangunan yang paling tinggi. Pencakar langit yang paling tinggi. Maksud dia apa? Maksud dia siapa yang ada Al-Quran dalam diri dia, Allah akan angkat orang ni tinggi. Allah akan angkat diri dia tinggi. Betul? Dan orang yang terpilih untuk menjaga Quran ni memang dahsyat lah. Sebab Nabi ulama sendiri janji ada 4 orang yang syurga rindu kat dia. Antara dia al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar kan. Yang pertama sekali talil Quran, orang yang mulut tak pernah berhenti baca Quran. Talil Quran. Dan Nabi sendiri bagi jaminan orang yang dalam hidup dia rajin baca Quran, bila masuk dalam kubur, yang akan menjaga diri dia tu adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Maksud dia ketika malaikat nak pukul tu, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran mai jadi saksi. Ni adalah sahabat kami, jangan buat. Itu kemuliaan Al-Quran tu. Tapi ramai orang terlepas pandang bab kemuliaan Al-Quran ni punya tinggi dia tu. Itulah macam Ustaz cakap soal kemuliaan Al-Quran. Soal macam mana Al-Quran tu akan defend kita bila saat-saat sakaratul maut ataupun nak berpindah ke afterlife lah orang kan. Orang putih cakap afterlife agak putih. So bila macam tu, antara apa ni antara persoalan yang agak kata benda ni valid Ustaz. Cuma kita nak tahu ya. Kita pun ramai yang menghafaz Quran sekarang. Sekarang dah jadi budaya dah. Tahfiz kan, hafazan. Tapi secara realiti kita lihat ada yang betul jadi orang, ada yang tak macam orang pun ada. Bila dah keluar kan.
So nak kata macam mana dengan apa yang Allah janjikan, dengan Rasulullah maklumkan tentang bila kita ngapal Quran akan terpilih sekian-sekian, tapi tetap ada berlaku keciciran selepas itu. Adakah ia membabitkan konsen antara orang yang menghafal dengan apa dia nak, ataupun atau bagaimana? Ataukah membabitkan husnul khatimah tu tak tentu lagi kan? Mungkin dia berubah Allah, mana cagaran tu Tuhan bagi waktu dia mati tu baik ke? So adakah mungkin apa agama cakap dalam perkara macam ni? Baik, dalam hal macam ni satu je yang kita kena ambil. Manusia ni dia ada hati, iman dia turun naik. Jadi bila mana orang tu hafal Quran, dia tak ada pengamalan Al-Quran tu. Maksudnya daripada segi tadabbur, kita mengapai, tapi daripada tadabbur tu macam mana? Maksudnya untuk memahami Al-Quran tu dalam konteks kehidupan dia. Ada orang boleh hafal, semua orang boleh hafal. Walaupun dia sebenarnya semua orang boleh hafal, tapi kadang-kadang orang ambil pendekatan kata berat. Tapi sebenarnya dalam konteks sendiri, kenapa Al-Quran tu bila mana kita hafal dan juga kita tadabbur dan jaga dia, yang tu yang akan menjaga kita balik. Sebab manusia ni memang ke mana pun iman dia akan turun naik. Sampai kan manusia ni dia punya ni iman turun naik ni sebab Allah Ta'ala nak uji. Kadang-kadang orang persoalkan pasal apa Allah bagi manusia ni iman turun naik. Kalau Allah betul-betul maha pengasih, pasal apa Allah bagi manusia ni ada setengah dia faham dia tu. Okay, kita nak kalau contohnya kita letakkan makhluk yang lain, antaranya malaikat. Malaikat iman dia statik. Allah suruh buat, dia buat. Apa benda yang Allah perintah dia akan buat on time. Contoh malaikat maut kan, Allah sebut apa dalam Quran? Allah kata la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan lewat walaupun sesaat, takkan cepat walaupun sesaat. Mesti on time. 12:59 47 saat dia pergi masa tu. 12:59 47 tu dia akan cabut. Sebab iman dia statik. Tapi manusia bila Allah nak bagikan kemuliaan lagi tinggi, sebab tu Allah letakkan pada dia naik turun. Iman yang naik turun. So bila iman yang naik turun ni, tanggungjawab dia pula sendiri nak jaga. So salah satu pada orang yang mengapai Quran, antara benda yang dia nak menjaga, bagi Quran tu jaga dia punya iman tu sekali, adalah melalui jalan dia. Dia pula yang kena tadabbur. Dia jangan lebur. Bukan lebur habis terus. Tapi dalam keadaan tadabbur. Sebab tu bila disebutkan antara peringkat bacaan-bacaan Quran ada tadabbur, baca dalam keadaan fikir sekali kenapa ayat ni. Tapi jangan duk tafsir sendiri. Tafsir sendiri sekali jadi ayah ping. Itulah. Pin ada kolek besar apa ya. Mampu. So maknanya bersembang masa tadabbur Ustaz kan. Kita memang kalau kita tengok ustaz-ustaz lain cakap memang ilmiahnya begini-begini. Kalau kata orang layman nak faham macam mana tadabbur Quran ni spesifik. Baik, tadabbur ni boleh bermula dengan cara dia boleh cari juga dekat YouTube. Tapi tadabbur yang awal sekali, kita cuba fahami ayat yang straight to the point, dekat dengan kita. Baik, daripada tadabbur tu sendiri, boleh dah buka. Sekarang banyak aja yang buat tadabbur. Tadabbur ni buka dekat YouTube tu berselera. Buka tengok Blackpink sudah. Tak boleh lah macam tu. So kita kena seimbangkan lah benda tu. So bila buka daripada benda tu sendiri, kita akan faham kenapa. Kita akan nampak macam tu lah tadabbur. Pasal tadabbur, bila tadabbur kita jangan duduk seorang. Seloknya kita cari kawan-kawan, cari circle. Pilih circle yang betul. Kalau circle pun tak kena, habis circle pun geng-geng semua alam sebalik mata, habis putih mata. Macam tu lah proses tadabbur. Geng tadabbur hakikat kawan mampu dia jadi teruk lah. Ya, betul. Jadi maknanya tadabbur ni mula pada perkara-perkara yang asal lah. Back to basic Ya, back to basic. Tengok balik macam mana paling kurang mungkin mula dengan Al-Fatihah kita baca hari-hari solat kan. Betul. Fahamkan dulu, itu pun dah banyak nak rungkaikan nak terjemahkan macam Al-Fatihah tu sendiri. Al-Fatihah sendiri kenapa orang terlepas pandang? Dia adalah rukun yang wajib. Rukun yang wajib maksud dia bila kita baca mesti kena ada Al-Fatihah. Kalau tak ada tu tak sah. Betul. Jadi bila rukun tu, pasal apa Al-Fatihah ni diletakkan rukun? Dia bukan sekadar pembuka. Tapi Al-Fatihah ni kalau kita buka sebenarnya memang banyak fadilat
Maksud dia memang banyak yang kita kata menceritakan balik. Okay, tadi macam tadi awal saya sentuh. Al-Fatihah ni adalah kita kata dia punya ni yang utama apa? Dia punya Nabi, Allah turunkan kepada Nabi untuk jadi manifesto pertama. Baik, bila orang dengar Al-Fatihah, konsep dia, orang dah tahu. Ini maksud dia masa zaman jahiliah tu kan depa menyembah berhala, semayang berhala tu apa semua kan. Tiba-tiba berhala ni depa dapat dengar pula berita baru daripada Muhammad. Dan Nabi kita cerita pasal berhala ni apa, berhala ada konsep Tuhan dalam Islam. Konsep Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang bila kita menyerah dia akan bagi balik kat kita. Sebab konsep zaman jahiliah Tuhan depa menyerah memang tak dapat balik dah. Bagi harta rantai apa semua tu clear kat ni konon Tuhan dia buat naik. Orang lain yang makan. So jadi bila mai saja Al-Fatihah ni masyarakat Arab jahiliah masa tu ulama kata dah 50-50. Dengar alamak macam ni noh, ada noh Tuhan yang macam ni. So bila dia dengar tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami berserah. Kami berserah tu tak apa lah. Memang ada apa depa pakai dalam konsep Tuhan depa. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in tempat kami minta tolong pula. Maksudnya Tuhan ni boleh minta tolong sekali. Bukan sekadar kita mengaku salah diri kita, bukan sekadar kita menghina diri kita. Ketuk kepala. Bukan raja ketuk kepala je apa semua tak. Tapi dalam keadaan kita juga akan dapat pertolongan tu. Maksudnya bila kita menyerah, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan tu. Tu yang ramai terlepas. Dan konsep Al-Fatihah ni sendiri, kalau kita faham betul-betul, konsep Al-Fatihah mengajak kita konsep tawakal. Contoh, ada tawakal dalam berdoa. Baik. Yang pertama mula dengan bismillah. Betul. Bismillah ni pasal apa mula dengan bismillah? Kita nak ajak diri kita yang kok mana pun Allah nombor satu. Betul. Mula dengan nama dia. Ya, mula. Dan adab dalam berdoa juga pujian kepada Allah. Sebab tu bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian pada Allah tu, kita nak muji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, puji Allah lagi. Maliki Yaumiddin, puji Allah lagi. Baru kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengaku meletakkan diri kita paling bawah. Kita lah ni baca doa pun baca doa pun lebih kurang. Sebab tu kita bersoal pula, siapa Allah tak jawab doa aku. Back to basic balik. Baca tu tambah-tambah hak duk asrama macam tu. Tak masalah noh. Dalam semayang Jumaat sendirilah kita kata. Semayang Jumaat apa semua, kalau orang yang dengar khutbah apa semua tiba-tiba terlepas antara dua khutbah tu nak doa, sedangkan masa tu antara mustajab kan. Betul. Time tu tidur. Time tu tidur. Sedap. Sedap tidur. Sedap time rehat. Walaupun kita kata kapek duduk bukan baring, bukan golek, dengar sambil duduk, tapi mengantuk juga. So itu yang kita terlepas pandang. Dalam nak membentuk diri kita akhlak pada pendidikan diri, Al-Quran ni yang penting. Saya share sikit cerita saya. Betapa Allah nak kita, Allah letak hidup saya tu dengan Al-Quran. Saya pun tak sedap. Sebab bermula daripada saya form 5. Saya form 5 tu tiba-tiba, sebab kita ni lah macam budak-budak biasa. Tiba-tiba ada budak form 1 mai minta ajak Quran. Tak jam pala. Dengan tajwid apa kelep kan. Tu bila dia minta ajak, kita pun study. Kita study balik kan. Study balik. Rupanya kadang-kadang Allah nak tarik kita masuk tu dalam keadaan kita tak sangka pun naknya. Allah nak tarik kita, Allah nak pilih kita tu kita tak tahu. Dan saya memang ada fasa yang saya struggle. Struggle masa masuk universiti, ada fasa yang saya struggle. Macam-macam struggle dengan apa perasaan stresnya apa semua bila kita duduk kan. Satu tempat yang berjaya buat saya tenang. Saya berjumpa dengan guru semua, macam mana nak minta tips sikit. Jumpa dengan beberapa orang guru, antara dia Syekh, jumpa dengan Syekh Muhammad Abduh, jumpa pula dengan apa Syekh-Syekh yang lain ada. Tanya, rasa sabut, hati rasa sabut. Memang rasa sabut masa tu. Dan memang saya masa tu pun mula dah orang panggil ajak Quran kat rumah. Orang panggil ajak Quran kat rumah, padahal dalam masa tu masa zaman universiti lagi. Universiti. Pada awal universiti tu, tiba-tiba ada orang tanya, boleh mengajar Quran tak? Boleh pergi dan masa tu study balik Quran. Memang study balik untuk semata-mata nak mengajar ke orang.
Masa tu saya jumpa juga dengan guru saya, tanya, saya struggle, tak tahu nak handle emosi macam mana. Sebab kita serabut apa semua masa tu, masalah main macam-macam. Satu pesan dia kata, duduk dengan Quran. Betul? Duduk dengan Quran. Tapi betul ya, bila kita duduk dengan Quran, kita baca Quran hari-hari kan, dia punya segala benda Allah jawab mudah. Tapi betul Ustaz. Bab ni pengalaman ni hampir sama, tapi mungkin konteks beza lah. Saya pernah sampai satu titik, memang titik gelap lah dalam kehidupan masa zaman universiti. Dia rasa, apa benda tak kena je. Tak kena. Lepas tu kita pun terdetik hati, kita minta pertolongan Allah lah. Allah tunjuklah apa yang aku boleh buat. Sebab dia dah mula dalam keadaan kita rasa benda-benda rutin kita tinggalkan. Kan? Tapi betul? Kita berharap pengerti Tuhan tu kuat. Tapi tak selesai masalah. Sampai kita lalahnya kita rasa, kena keluar ni. Kena keluar, kita pi rumah tok saudara dah meninggal dah. Alhamdulillah. So pergi dia, kita ada masalah apa ni, nak pergi mungkin ubat ke apa, ada masalah takut benda-benda lain kan. Cik kata, lalah dia adalah subuh tu dia mandi yang kita saat. Lepas tu duduk rumah dia ngaji Qurannya. Seminggu ngaji Quran dengan dia, tu je. Balik tu alhamdulillah. Kan, semangat tu datang balik kan. Tu kata, ni pengalaman peribadi lah, sahabat bukan kita ni, macam Ustaz cakap tu. So setiap kita ni ada titik terendah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita terlalu melihat, terlalu bersosmed. Kita tengok contoh-contoh, ada ni pakar motivasi kan. Padahal kita tak balik pada Quran tu kan. Betul. Kan. So dalam perkara ni lah Ustaz kan, soal balik pada Quran ni. Sekarang ni dalam suasana kalau istilah sekarang ni, kita berada dalam keadaan dunia yang very uncertainty. Kan? Betul. Uncertaintiness. Anything can happen. Apa benda boleh berlaku dalam keadaan luar jangka. Apa benda boleh berlaku dalam keadaan kita, apalah, bekerja boleh ni. Kadang yang betul-betul kaya tiba-tiba dia miskin terus. Yang miskin anak muda sekarang ramai dia kaya milioner kan. Musim kita ni. Betul, dalam perkara macam ni lah. Apa rasa punca? Kenapa? Padahal ceramah agama banyak dah ni. Kan? Ustaz-ustaz kita pun jabatan agama dah, tahfiz pun kadang makin banyak tengok. Kenapa masyarakat makin jauh dengan Quran Ustaz? Ikut apa Ustaz rasa lah pengalaman tu. Ada satu ayat yang Allah pernah sebut. Allah SWT, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah kata, barang siapa yang a'rada an dhikri, menolak daripada peringatan kami, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, Allah kata akan hidup dia tu confirm, Allah kata akan sempit. Kehidupan dia memang akan sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, kami akan bangunkan dia daripada kubur dalam keadaan buta. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang bila kita nikmat banyak, Allah Ta'ala bagi kaya ni, dapat rumah bang, rumah besar pada istana, umur 20 hari je, rumah cash. Masuk rumah bulan depan baru keluar bang. Nak abang kata sesat, bulan depan baru keluar, jumpa jalan keluar, jumpa sesat, rumah besar sangat. Kereta berapa lapis pakai. Kira Lambo tu dia beli untuk gabung balik dengan Ferrari tu. Nak abang kata duit banyak. Tapi dalam keadaan hati tak teringat Allah. Maka golongan-golongan yang macam ni takut Allah letak dalam keadaan yang kita kata dalam ma'isyatan dhanka tu. Maksud dia, walaupun Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, tapi tak pernah ambil sikit pun daripada peringatan Allah. Menolak pula peringatan Allah. Maka yang ni lah golongan-golongan yang ma'isyatan dhanka, dalam kehidupan dia penuh dengan sempit, kesempitan. Maknanya ma'isyatan dhanka ni maksudnya kita lupa tambah dengan menolak sekali ke ataupun macam mana? Lupa dan menolak sekali. Menolak tu jadi kerah lah. Kerah hati. Dan benda tu lah yang jadi fasa dia akan memulakan diri kita terbeban. Nak buat apa-apa benda semua kita rasa terbeban. Jadi sebenarnya back to basic lah. Kita balik pada Quran. Sebab tu bila balik pada Quran ni sunat dia, memang kalau kita buka mana-mana pun orang cakap benda sama aja, Quran tenang. Sebab saya pernah jumpa dengan ada seorang non-Muslim. Masa tu bawa dia daripada, saya baru habis semayang kat masjid Kuala Ketih. Lepas tu dia approach orang untuk tumpang motor ke stesen bas tau.
Lepas tu dia ramai yang tolak. Saya pun tak apa offer, bang jom naik kita pergi. On the way pergi tu dia cerita, kita ni kalau baru lepas tu kena tolak dengan orang ni kan, memang buruk lah keluar kan. Kita kata dasar kedekut lah apa semua kan. Tapi dalam keadaan tenang. Tahu dia naik belakang saya, dia sembang apa. Alhamdulillah orang Islam semua baik-baik. Dia cakap Alhamdulillah. Dia buat Cina dia mu'alaf. Dia mu'alaf. Dia kata Alhamdulillah orang Islam semua baik-baik. Dia pun tolak tu, dia pun baik naknya tapi tak boleh nak tolong. So macam bila duduk dengan dia, memang dia cerita, dia kata dia 10 tahun dah masuk Islam, dan dia kata masuk Islam tu kena halau daripada rumah. Hidup susah dia kata, tapi dia maintain. Sebab apa dia boleh maintain? Dia kata hari-hari dia pergi ke masjid. Dan benda yang dia pegang dekat masjid satu Al-Quran. Dia sama kata, 10 tahun tu memang Al-Quran tu saja. Dia kata setiap hari dia baca Quran, apa benda yang terlintas dalam hati dia, semua Allah jawab on the spot. So dia kata dia memang tak tinggal Quran. Dia kata lepas tu dia pun pesan pula kat kita, Allah kita ni hak berapa belas tahun ni dengar dia pesan lagi rasa malu. Orang yang baru 10 tahun peluk Islam tiba-tiba boleh pesan lagi banyak kat kita, boleh sampaikan lagi banyak dekat kita. Lepas tu Quran ni jangan pernah tinggal Lepas tu ulama kata tu, orang yang syurga rindu kat dia Quran. Rajin orang yang baca Quran, rajin damping dengan Quran. Mendekat betul dengan Quran kan? Dekat betul. Dan Nabi kita pun diturunkan Allah di muka bumi ni nak bawa Quran tu lah. Betul, nak bawa Quran tu. Besar tu. Sekarang ni memang bila penuh dengan uncertainty ni, dalam keadaan memang ramai. Ada juga orang yang pernah dia kaya. Dia kaya sampai satu tahap yang dia cerita sendiri. Dia kata Datuk ni dia kaya sampai memang kita kata hidup bebas. Seks merata suka hati sana sini. Benda apa aja yang dia tak pernah cuba. Sampai dia punya tahap teruk seks tu. Sampaikan dia kata apa? Dia kata dia dah tak rasa apa buat seks. Sampaikan nikmat tu tak ada rasa dah. Sampaikan dia nak perempuan tu buat dengan anjing. Apa orang dia fetishism fetishism. Mana dia dah apa lagi benda baru, apa benda baru. Betul. So dia sampai dia nak tahap nak bagi dengan anjing. Waktu dia kata Allah ubah hidup dia dalam sekelip mata. Hari ni duduk atas sejadah je. Hidup semua pandu Quran lah. Antara punca utama dia kata dia rajin mimpi tentang ulama-ulama, tok guru terkenal. Dia semua benda pesan yang sama lah. Tapi benda ni juga sahabat yang dengar benda kita kena faham betul-betul. Dia kata bab huda ni dia suatu Tuhan pilih. Betul kan? Dan kena ingat selagi kita hidup ni mungkin kita sekarang baik kan, belum semang kita tak tahu dah hujung-hujung tu betul. Entah merapu kau kan. So tak ada satu pun bagi jaminan jaminan yang secara pasti, kecuali Allah Mahfuz dah tahulah kan. Maknanya kita tak tahu. Jadi termasuk orang kata dia ni memang ya Allah perangai lebih daripada binatang ni. Tapi Tuhan selamat kan. Sebab Tuhan berkehendak kan Ustaz. Betul. Soal ni bab budaya soal huda Quran ni Ustaz kan. Huda Quran memang kat rapat lah kan. Betul. So macam kalau kata kita nak pesan pada budak-budak yang hafal Quran lah kan. Budak tahfiz lah macam sekolah kita. Sama lah kita tengok budak-budak ni ada yang bagus kan. Ada yang mungkin baru nak jadi bagus. Ada kurang bagus kan. Jadi bila jadi macam tu antara yang saya dapat, ni nak lontar juga soalan ni. Antara yang kita tengok yang dilema golongan penghafaz Quran ni adalah apabila dia merasakan bila keluar dia culture shock. Itu biasa kan? Wajib. So culture shock tu ada dua lah. Sama ada culture shock tu membuatkan dia pegang lagi atau dia hanyut. So dalam perkara macam ni apa-apa kita nak rukai, nak pesan sikit lah. Baik, kita kena ingat satu lah, bila kita dah hafal Quran, tanggungjawab kita. Quran tu adalah tanggungjawab kita. Jadi macam apa yang hafalan yang kita pegang tu semua tanggungjawab kita. So tak boleh lepas. So bila naknya culture shock tu biasa. Sebab dia duduk sini semua pakai kopiah. Tudung-tudung labuh, pakai pudah pula. Mak surat tak tinggal. Mak surat tak tinggal. Habis-habis masuk masuk alam kerja, mak surat pergi mana dah.
So dia sebenarnya lebih kepada kita punya pengamalan sendiri. Pengamalan sendiri macam mana kita amalkan. Amalkan tu dalam keadaan kalau kita tak amalkan tu apa akan jadi ke depan. Sebenarnya pengamalan pada diri kita. So jadi atas diri kita sebenarnya. Bukan kita tak setengah kalau golongan contoh kita bagi Qadariyah, Jabariyah tu semua salah ke Allah. Ni memang Allah pilih aku macam ni, buat macam mana tak boleh ubah. Follow the flow lah. Padahal sebenarnya kita boleh ubah dengan doa antaranya. Sebab tu benda yang pesanan antara pesanan yang paling awal lah, bila mana kita nak didik budak-budak ni, anak-anak muda ni mereka ada zaman mereka, sekarang zaman mereka, dan kita kena didik mereka dengan zaman mereka. Maksud dia contoh kita buat duk tengah mengajak ke depan, tiba-tiba ada duk main TikTok ke belakang. Mengajak ke phone macam dalam pengalaman. Cerita lama. So benda-benda macam tu lah. So daripada segi mereka punya sendiri lah. So sebab tu bila main dengan bab menghafal, dia adalah melibatkan kerelaan. Jadi macam mana mereka punya sendiri pembawakan tu. Sebab apa ni, yalah, kita pun dengar lah mak ayah ni, siapa-siapa jadi mak ayah ni mana terbaik untuk anak-anak. Betul. Kadang-kadang macam saya berpandangan antara benda yang bila jadi bapa ada anak kan, kita dua ada anak dah. Betul. So kita mesti nak terbaik. Cuma antara benda yang belajar bukan lately dan 3-4 tahun belakangan ni lah. Macam mana nak manage emosi supaya kita jangan terlalu sangat. Kita nak kalau boleh dengar Quran ni kan. Tapi tetap nak mendengarkan Quran tu bagi anak tu suka. Kadang-kadang tak anak pergi hafazan, kadang-kadang memang tak ada hati pun dipaksa. Tapi memang banyak juga end up tak jadi. Sebab tak ada kerelaan kan. Kerelaan hati nak belajar. So benda tu lah nak kita nak mulakan macam mana nak kata, alang-alang kita sentuh soal anak muda ni kan. Sekarang ni antara benda yang bahana yang kita berhadapan adalah suasana tu lah. Ni sahabat saya angkat ni, saya pun sama ni. Kita yang ada benda ni kan? Besar tapi ni banyak kitab. Dia banyak kitab Maktabah Syamilah apa-apa tu. Ni menentang ni. Menentang ni dia orang Kedah cakap menentang ni lah kan. Dia menentang ni maksudnya dia walaupun sudut perbahasan kata benda ni ikut kita lah, kita nak bawa benda baik, baiklah kita kan. Ya. Benda tak elok kita. Tapi hakikatnya bila dibudayakan, sebenarnya dia kecenderungan kalau nak bawa benda tak elok tu pun sangat mudah lah sekarang ni. Lagi anak muda kita yang baru curiosity tinggi kan. Jadi soal penekanan Quran dalam perkara untuk seimbangkan tu. Kata istilah, kalau kata lain makna mengimbangi dunia ukhrawi ni lah. Yalah. Kan? So apa nasihat Ustaz dalam perkara ni Ustaz? Baik, dalam perkara ni sebenarnya pendidikan awal tu. Pendidikan awal tu sebelum dia masuk remaja tu. Didikan daripada kecil tu. Itu yang permulaan dia. Lama-lama bila kita ni dia terbiasa yang menjadikan kebiasaan dalam diri dia tu. Sebab tu kat mana pun sebagai mak ayah kita tak boleh lepas, kita kena pantau. Tapi memang betul pun, walaupun banyak apps dibuat untuk kekang kontrol daripada penggunaan tu, banyak app buat parent control lah parent control lah how juga lah tak jadi juga. Tapi so atas kita pula daripada segi dia punya ni, kita yang kena pantau dia, kena follow up dia. Sebab tu antara yang ditekankan, antara Imam Ghazali ajak cara pendidikan anak kan. Yang pertama macam mana layan anak, macam mana fasa umur sekian-sekian layan anak macam mana, bila dia dah masuk fasa sekian-sekian layan macam kawan. Dia ikut fasa yang diajak tu lah. Jadi bila mana dia main dengan fasa remaja, kita tak boleh nak terlalu memaksa. Tapi kita kena mengajak. Sebab tu bila dalam Al-Quran kita buka ada satu ayat yang Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maksud dia ajak secara bijaksana dan juga dengan cara wal mau'izatil hasanah, dengan ajakan yang lembut. Kesilapan kita terlalu paksa nak benda baik, tapi nak push benda baik. Istilah push ni lah, nak benda baik over push nak benda baik bagus. Tapi cumanya bila kita sampai terlalu maksa, sampai anak ni dia hilang kat kita kepercayaan. So bila dia hilang kat kita kepercayaan, dia akan susah nak dengar kita punya apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak beritahu dia. So bila mana dia main fasa umur remaja ni, benda yang kita kena buat, layan dia sebagai seorang kawan.
Layan sebagai seorang kawan, bukannya kata bro what's up, kan. Tak. Tapi layanlah sebagai macam mana kita dia rasa selesa. Sebab masa remaja ni kita kena ingat satu benda, fasa, sebab kita pun lalu fasa remaja. Fasa remaja ni adalah fasa mencari. So bila kita contoh kita tak dapat, kita akan cari kot lain. Sama juga dengan anak-anak. Tahu tak kira anak lelaki, ada orang kata anak perempuan dahsyat lagi, anak lelaki dahsyat lagi, tak sama lebih kurang ya. Hak ni macam ni, hak ni pula macam ni. Dia sama ya. Cumanya mai dengan anak contoh anak perempuan. Anak perempuan bila contoh kita terlalu mendesak dia, mendesak, memanglah kewajipan tu wajib kan, nak desak dia kan. Cuma bila kita bagi dalam keadaan yang kita boleh kamcing dengan dia sebagai seorang kawan, so dia akan macam benda tu dia mudah terima. Dan bila apa-apa yang berlaku pada diri dia pun, contoh dia ada apa-apa yang tak kena pun, dia akan cari kita untuk diluahkan. Betul. Dan masa itulah kita faham masalah dia apa. So masalah kita bila kita terlalu push. So bila dia push tu yang dia akan macam tak baik. So dia nak mencari kebebasan. Itu fasa remaja. Jadi penekanan yang kita kena buat, kita kena didik dia dengan dalam keadaan yang dia tak sedar pun. Tu bijaksana. Didik dia sebagai seorang kawan, ajak pada benda yang baik. InsyaAllah dia boleh. Soal trust. Tu yang tertarik, soal trust. Trust issue. Quran juga memberi penekanan yang amat kuat berkaitan dengan trust. Betul. Kan? Trust ni adalah nak percaya pada Tuhan pun kena ada trust juga. Betul. Kau nak macam nak percaya kan? Nabi, kepercayaan pada semua benda apa yang gaib ke apa, kitab yang kau iman tu kan, kena ada start dengan percaya. Jadi macam mana apa Quran tekankan yang bagi ustaz lah, yang utama lah, yang utama untuk soal membina kepercayaan kan, tak kira lah dari sudut memahami agama atau Quran tu sendiri kan, sebab soal rela hati tak rela hati ni ustaz kan. Ini sentiasa kita bukan orang lain pun, saya sendiri pun kadang-kadang termasuk dalam konflik itu juga. Kan ada benda kita rasa rela dan berjiwa untuk membuat sesuatu. Ada satu perkara malas aku, lagi orang yang push kan. So trust tu makin low. Adakah ulama kita bicara tentang benda ni ataupun Quran sendiri bercakap secara spesifik kan ustaz? Trust pada ni parent. Trust pada nak kata bukan pada parent, pada perkara apa-apa saja perkara lah yang kita nak benda-benda baik ni kan. Faham. Tinggi soalan tu. Tinggi soalan. Saya macam tu makin deep. Dia mendalam lah. Baik. Bila berkaitan dengan soal trust, Ustaz tengah mencari Ustaz. Kau soalan dia. Boleh. Mungkin yang kata trust ni maknanya soal kita mungkin kata nak spesifik lagi. Nak buat satu ni kita kena saling mempercayai kan. Kan? Macam tadilah kata nak Quran, kalau sembang pasal Quran mesti ada dua pihak. Kan? Orang nak mengapai, orang yang menyuruh. Kan? Kadang ada penggesaan tu. Okey, macam kita dalam perkara duniawi ni pun mesti ada konsen tu nak ceritakan berlakunya trust lah. Kan? Berlakunya trust lah. So dalam perkara macam tu lah Ustaz, maknanya ulama kita ada menyentuh apa-apa spesifik tak yang Ustaz rasa mungkin Ustaz nak add counter lah tentang mempercayai benda tu kan. Sebelum buat sesuatu tu kita kena percaya dulu. Mungkin itu kot. Rasanya boleh kan? Saya nak confirm. Ustaz. Cumanya dia lebih berkaitan kepada kalau percaya dalam Islam kita pegang sebagai iman. Iman itu root kita lah. Ya, root kita. Betul. Dalam keadaan iman kita kena ingat Allah Ta'ala kuasa. Bila Allah Ta'ala nak bagi tu macam-macam dia boleh bagi. So jadi contoh seorang anak, contohlah kita bagi hubungan kekeluargaan. Okey, boleh. Okey, seorang ayah ataupun seorang anak. Seorang anak ni macam mana dia nak trust ayah dia? Kalau contoh ayah dia kata ayah dia bagi tahu dekat dia, "Hey, pergi semayang." Okey, pergi semayang. Tapi ayah dia pun tak semayang. Suruh saya. Pergi mana? Yang tu yang orang kata
ketam suruh anak berjalan lurus tu. Padahal dia sendiri jalan sangat. So dalam konteks trust ni, yang pertama bila nak membina trust kepada orang, kita yang kena buat dulu. Kita yang kena mula dulu. Ataupun kita ajak dia bersama-sama mula. Cukuplah kalau kita Ustaz nak hafal Al-Baqarah pengsan. Nak hafal Baqarah tu pengsan. Tak, kita mulakan dengan yang kecil. So bila ada one step yang kecil tu, so lama-lama benda tu kita akan jadi kebiasaan dalam diri ya. Itu yang bentuk trust tu terbina. Dia tahu pak aku pun buat. So sebenarnya bila dalam pembinaan trust yang ni kita cakap daripada sudut random. Baik, pembinaan trust ni sendiri, kalaulah kita nak suruh orang buat, kena buat dulu lah. Sebab tu yang saya tak ingat dalam hadis apa semua, bila kita nak suruh ni dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala kata jangan cakap apa yang kamu tak buat. Lima taquluna ma la ta'lamun. Maqtan indallah. Kabura maqtan indallah. Taquluna la taf'alun. Allah ulang 2 kali. Mula-mula Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu la taqulu, tak ingat lah ayat dia. Okey. Tapi ada Allah Ta'ala pesan, jangan buat, jangan suruh orang buat apa yang dia tak buat, apa yang kamu tak buat. Itu konteks Al-Quran. Allah kata Allah mencela kalau suruh buat tapi dia pun tak buat. Bahkan dalam konteks kita sendiri, kehidupan kita suruh orang buat, kita pun tak buat. Jangan buang sampah mata, lalah kita buang. Kawan tu buang plastik coklat, kita buang daripada atas. Buang sungai. Plastik sampah. Buang sungai. Buang dalam sungai terus. Jadi itu lah konsep pembinaan trust dalam Islam. Apa yang sebenarnya sarjana barat pakai, semuanya berteraskan daripada kita sendiri ya. Islam tu sendiri dah ajak benda tu, cuma mereka twist pada mereka lah. Psikologi mereka ya. So dalam memahami soal trust, sebab Quran ni, macam saya lihat pun Quran about trust lah. Betul. Kalau kita mendalami, kita tadabbur, percaya, kita amal. Betul. Jadi saya teringat apa ni, ada kata-kata seorang pendeta lah soal Quran ni. Dia kata Quran ni macam, sekarang nampak Quran ni umpama dah macam buah rambutan tu. Yang dikelilingi oleh kerengga-kerengga. Kan? Kerengga-kerengga sekeliling tu, rambutan tu dah masak, ranum. Tapi barang sekali tak merasai manis buah tu. Faham. Pelik, kerengga banyak tapi tak makan buah dalam. Itulah Quran sekarang. Maknanya betapa masyarakat makin meninggal kan. Sekadar dilihat. Dilihat tapi tidak diamati. Tidak diamati. Dilihat ataupun mungkin dibaca berulang kali. Betul. Tapi masyarakat makin teruk. Tak berubah. Komuniti atau keluarga masih kekal begitu. Ya. Kan? Jadi kita relate sikit Ustaz, mungkin untuk penutup ni lah kan. Soal penekanan yang katakan akhir zaman macam kita cakap tadi lah. Jadi kalau kita bincang soal balik back to basic baca Quran kan. So akhir zaman. Quran akhir zaman. Jadi adakah ulama berpesan, mesti adalah ulama berpesan tentang apa untuk kita mengamati Quran ni untuk jadikan kita punya benteng Ustaz? Benteng diri ni. Baik. Antaranya yang dianjurkan Nabi sendiri lah. Nabi anjurkan pada kita, selalu salah satu dia amalan yang kita buat, selalu kita buat hari Jumaat. Surah Kahfi. Surah Kahfi ya. Baik, surah Kahfi ini sebenarnya dalam keadaan kita tak sedar. Okay, setiap surah dalam Quran, setiap ayat dalam Quran, dia adalah benteng. Dia benteng diri kita. Kenapa surah Kahfi dibaca spesifik kan? Sebab dalam surah Al-Kahfi itu sendiri ada, ni kita cerita sikit no. Dalam surah Al-Kahfi, kalau kita buka daripada ayat 1 sampai habis 110, ada cerita saya tak, ada 4 cerita kan. 4 cerita. Baik, cerita yang pertama pasal Muhammad. Dia ada cerita pasal Zulkarnain. Dia ada cerita pasal pemilik 2 kebun. Dia ada cerita pasal Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Okay. Lagi satu Surah Al-Kahfi. Surah Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Baik, empat ni sebenarnya kenapa ditekankan untuk kita baca Al-Kahfi tu? Sebenarnya inilah ulama kata 4 ujian akhir zaman. Sebab tu Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi selamat daripada fitnah akhir zaman. Sebab dia faham hakikat. Dia bukan sekadar baca, dia faham hakikat Al-Kahfi.
Baik, kita tengok rungkai satu-satu. Cerita yang pertama, kita ambil pasal pemuda Al-Kahfi dulu. Okey, pemuda Al-Kahfi cerita pasal apa? Cerita pasal pemuda ni macam mana depa dapat apa kita kata depa lari daripada pemerintah semata-mata nak jaga iman depa. Lalah tidur dalam gua sampai 300 tahun, 390 tahun, 309 tahun. Jaga-jaga tiba-tiba anjing tu dah rebut. Depa keluar pun dunia dah baru. Allah Taala jaga depa sampai ni. Dan sains sendiri cerita kalau dalam Quran kita baca kan, surah Kahfi ni cerita pasal pemuda Kahfi ni tidak berbolak-balik betul? Betul. Bolak. Okey, sains cerita kenapa tidak macam tu? Itu adalah kita kata Allah Taala nak reserve depa. Kan ada cahaya matahari masuk. Cahaya matahari masuk. So bila dia ni terlepas macam mana saya tak faham konsep sains. Saya tak berani nak cerita konsep sains. Tak kira orang kata kepala tahu kan. Jadi kita cerita daripada konsep agama. Baik, pemuda Kahfi nak menekankan siapa? Ujian akhir zaman paling besar adalah ujian akidah. Lalu ni berlaku benda tu. Dan yang kedua pasal pemilik dua kebun. Yang ni nak menekankan pasal apa? Ujian harta. Berlaku. Sangat luas berlaku. Yang ketiga, ujian ilmu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ujian ilmu berlaku. Yang mana ilmu yang kadang-kadang orang dapat sekarang, ilmu yang salah. Maksud dia bukan salah apa, dia salah amal. Dia jadi naik langit semua yang tu lah. Tu salah satu punca dia, ujian ilmu. Ya, termasuklah zaman Dajjal. Ujian ilmu ni Dajjal bawa. Dia bawa benda-benda ni, dia bawa main, dia tunjuk, okey, hang nak yang mana? Mai dapat kita salah pilih Dajjal sebagai Tuhan. Tak, bukan, Dajjal bukan Tuhan. Dan yang keempat, Zulkarnain, ujian kuasa. Sebab tu orang disebutkan kan, ulama sebut orang lelaki ni dia 4 tahun. 4 tahun 3 tahun. 3 tahun saja. Harta kuasa, harta tahta wanita. 3 tahun. 3 tahun. Sebab semua tu ujian. So akhir zaman apa yang kita akan lalu, ulama dalam Quran nak habaq siap dah. Bila Dajjal mai dekat kita nanti, Nabi bagi tahu dia akan bawa api dengan ayat. So pilih api. Pilih api tu maksud dia apa? Maksud dia itulah yang tauhid yang sebenar. Walaupun kita nampak bentuk penderitaan. Tapi itulah yang Dajjal bawa, persiapan kita kena sedia. Nak pertahankan tu, nak pertahankan ya. Dan Al-Quran ni sendiri dalam konteks dia, bila kita buka, kenapa dia jadi benteng. Dalam Quran cerita semua cerita macam-macam. Sebagai contoh kita buka cerita kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut macam mana cerita malaikat mai. Malaikat mai ke rumah Nabi Lut, masuk, Nabi Lut tarik masuk, tutup pintu, orang-orang pakat berhimpun kata nak tengok Sa'ah. Nampak handsome. Tengok Sa'ah. Nabi Lut tak tahu, kata malaikat. Nabi Lut tanya, mai sini buat apa? Kata kau apa, malaikat bagi tahu, kami malaikat nak pesan ke hang tinggal bini hang. Tinggal semua, larilah, jangan toleh ke belakang dah. Kata lari waktu subuh pula. Sebab tu Nabi Lut tanya dalam ayat tu, alaysa subuh bi qarib, bukankah subuh dah dekat? Subuh dah dekat. Lari dalam keadaan dihancurkan kaum-kaum dia. So kenapa Allah cerita saja-saja ke? Dah, benda tu jadi balik. Benda cycle tu berulang. Cycle tu akan berulang. Kok mana pun cycle akan berulang. Daripada segi akidahnya. Jadi walaupun hari ni kita tengok orang yang IC dia nama Islam, perangai tak Islam. Perangai tak Islam, perangai Isagam. Perangai Isagam. Tak mahu sebut lah, tapi betul lah. Dia terlalu bebas. Zaman yang dia rasa benda tu adalah kebebasan. Human right. Mana right human tu ada, right tu tak ada. Apa yang betul, apa yang salah tak tahu. Dalam keadaan hari ni tiba-tiba tangkap, kita malah nak ulah lah, tangkap sampai berapa orang tu tiba-tiba. Tu tak masuk lagi B B pula. Allah, macam-macam lah. Tu yang pelik. Kita nak tengok macam mana Allah Ta'ala ajakkan pada kita, benda ni aku cerita tapi nanti akan jadi. Sama lah macam kita buka lah apa-apa surah pun, semua akan relate dengan kehidupan kita. Tambah-tambah kalau kita buka surah Yusuf, surah Yusuf lagi ya.
Bermula daripada awal, tengah Nabi Yusuf, apa benda yang tak rasa kena buang dengan adik-beradik. Adik-beradik masuk telaga. Lepas tu tarik keluar, ingat selamat dah, kena jual pun dah. Lepas tu dah kena jual tu, ingat okey lah, masuk jadi hamba pun dah. Jadi hamba tu ingat okey dah, kena fitnah pula dah. Masuk penjara pula. Fitnah masuk penjara pula dah. Tak berhenti. Tak berhenti. Tapi sebenarnya satu je, Allah nak angkat. Allah nak angkat tinggi darjat dia. Maknanya kita kata sunnatullah ni, nak benda baik ni ada cabaran. Betul. Bukan kata betul. senang macam tu je. Betul. Sebenarnya hidupan kita ni Allah dah tak elok. Allah dah elok. Cuma bergantung atas kita. Apa yang kita buat sepanjang perjalanan. Yang tu lah. So dalam keadaan konteks hari ni, kita dengan Al-Quran ni macam mana? Kita tengok balik hubungan kita. Kalau kita rasa hari ni hidup kita sesak apa semua, bilalah kita baca Quran. Bila kita buka Al-Quran tu sendiri. Dia kadang-kadang terlalu sibuk. Betul. Mungkin sebelum jadi amalan, tiba rasa macam loose je. Betul. Rupanya Quran kurang baca. Tapi betul lah, bila start baca Quran, dah rasa tenang. Sekali kita tinggal, kita akan rasa macam dia ada macam alert dia macam ada loceng. Kenapa rasa hidup tak steady. Rasa macam ada something pelik ni sebenarnya Quran. Sebab tu Al-Quran ni jangan pernah tinggal walaupun sekali lah hidup. Nah, ni kali ke berapa dah saya cakap, saya pun tak tahu. Tak tahu penting tak penting sampai cawan pun kosong. Kata banyak. Dan abang kata Al-Quran tu penting. Betul. Penting jangan tinggal. Sebab tu Al-Quran ni macam mana pun, bila kita pandai ambil iktibar daripada Quran, Allah Ta'ala bagi pengajaran daripada Quran, kita ambil lah. Sebenarnya Allah cerita pasal neraka, bukan saja nak bagi takut, tapi nak bagi kita dekat dengan Allah lagi. Ni kita takut tinggal terus, tak jadi lagi dekat dah. Tapi ada yang faham macam tu. Ada, tak memang pelik. Ada juga orang faham macam tu. Betul, ada. Allah cerita pasal syurga, baca pasal syurga, seronok baca pasal syurga, tapi tak ada usaha, habis tentu tak jadi juga. Betul. Maka dalam keadaan tu, Al-Quran jadikan kita punya peneman, sebab nanti Al-Quran tu sajalah yang kita akan baca waktu kita dah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Random betul, you know. Memang random. Dia sebab dia merawang tau. Sebab Quran akhir zaman dia pergi Quran akhir zaman trust pak. Saya rasa macam alamak, random tapi tak apalah tau. Dia macam sembang Dia sembang santai. Senang sahabat, podcast ni saya sendiri pun belajar. Dia kadang-kadang mungkin audiens rasa dapat sesuatu, tapi peribadilah saya sendiri pun belajar sesuatu. Saya tembak-tembak tu sebenarnya saya nak tahu lah tu. Tapi tu kadang-kadang mungkin soalan tu mungkin dia agak deep sikit kan. Kita reserve lah nanti sembang lepas ni. Okay. Jadi tu lah Ustaz, maknanya mungkin pesan akhir Ustaz. Pesan akhir pada sahabat-sahabat kita di luar sana, ataupun peringatan bersama lah soal struggleness untuk balik pada fitrah kan. Quran ni fitrah lah kan. So mungkin pesan sudut perjuangan ini, apa yang kita boleh lakukan supaya kita boleh istiqamah, ataupun bahasa orang putih kata konsistensi. Ramai orang menyepak Arab kata kita ni pula kan. Kita bagilah balance sikit lah, konsisten. Bagaimana nak konsisten dengan hidup pikuk kehidupan yang ada, dengan uncertaintiness yang berlaku. Macam mana Ustaz? Pertama, bila mai dengan kita punya masalah, kita kena ingat satu benda. Hidup memang takkan pernah tenang. Selagi mana kita mengaku kita ni orang yang beriman, memang ujian tu dia main macam-macam yang tak tenang. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ni penjara untuk orang beriman. Penjara ni macam mana? Bukan dapat kursi urut apa semua, tak dapat. Tak ada. Katil pun kadang-kadang tinggal rangka besi. Tilam tak ada. Tandas pun terbuka macam tu, nak kencing pun fikir 2-3 kali nak abang kata teruk. Makan pun tak sedap. Bukannya duduk penjara makan ifah wahyu memang tak keluar. Tak apa, saya nak duduk sampai mati depan sini kan. Tapi bila Nabi pesan penjara, dunia ni hanya penjara. So maksud dia orang yang beriman, bila dia mengaku dia ada iman, wajib hidup dia mesti dia akan rasa struggle tu. Tapi struggle tu sebenarnya untuk apa?
Struggle tu semata-mata nak kembalikan kita pada Allah je. Yang saya lupa tadi saya nak sentuh berkaitan dengan kenapa kita rasa hidup kita ni susah. Sebab kita banyak bergantung dengan benda hidup. Maksudnya kita terlalu bergantung dengan makhluk, struktur. Sebab tu yang kita kata hidup kita ni kita rasa macam tak aman, kita rasa macam tergantung. Sebab benda-benda yang macam tu lah. Kita terlalu bergantung pada makhluk sampai kita lupa nak bergantung pada Khaliq. Antara cara kita nak bergantung pada Khaliq macam mana? Kita kembalikan balik diri kita pada Khaliq yang menciptakan kita. Dan Allah bagi kita Quran bukan saja-saja. Allah bagi kita ibadah untuk semayang bukan saja-saja. Ibadah semayang ruang rehat kita. Ruang rehat kita daripada laju dunia. Sabut dunia ni sabut. Kalau kita fikir kerja sabut. Takkan habis. Ada je. Tapi Allah bagi kita waktu rehat melalui semayang. Bila kita masuk semayang, kita lepas saat dunia, automatik kita akan rasa tenang. Kita akan rasa macam hidup kita dah terlepas daripada segala masalah. Sebab tu yang pertama, tentang berkaitan dengan struggle. Kita kena ingat yang tu lah. Yang kedua, kalau kita nak buat benda apa sekalipun atas muka bumi, hak teruk-teruk ni, kita kena ingat satu benda ya. Memang syaitan hasut. Sebab Ibnu Qayyim Al-Jauzi sendiri tulis dalam kitab dia ada 7 langkah syaitan hasut manusia buat jahat ni. Sampailah sekali dia hantar tentera dia pergi hasut. Tentera dia siapa? Manusia. Hak perangai tak berjenis tu. Kan ajak pergi masjid, bagus dah. Pergi masjid, tunggu orang dah masuk mayang, siapa kita tak masuk mayang ni? Tunggu sat dia angkat takbir. Angkat takbir, rupanya pergi balas slipper. Habis-habis pergi jual Siapa tak apa, balas motor. Balas motor tu makam tinggi tu. Okay. Dalam keadaan tu kita sebab kita ada hati, kita manusia kan, fitrah untuk buat dosa tu biasa. Tapi dalam keadaan tu kita kena ingat kita syaitan ni Allah Ta'ala ba'dah aduwwun mubin. Dia satu musuh yang nyata untuk manusia. Dan Allah bagi tahu sendiri inna syaitana kana inna kaidash syaitin kan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan ni lemah ya. Kita boleh counter. Kita boleh counter dengan diri kita sebenarnya. Cumanya bila kita nak terikut tu, kita kena peringat satu pada diri kita, mati esok masuk dalam neraka, dia takkan bertanggungjawab apa yang kita buat. Buka dalam surah Ibrahim macam mana kita syaitan dia nak bagi khutbah depan orang ramai yang masuk dalam neraka. Masa tu pakai duk cari nak bersalah dia. Satu benda dia cakap fala talumuni walumu anfusukum. Apa jangan duk kecam aku, apa jangan duk kata aku. Kata kat diri hampa. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusri. Aku tak boleh tolong hampa, hampa tak boleh tolong aku. Dan syaitan siap kata lagi, hampa yang berkuasa atas diri hampa, aku tak ada kuasa. Yang membuat keputusan, memilih. Yang buat keputusan, yang memilih. Jadi bila kita nak ingat, kita nak buat, kita ingat satu benda. Nak buat ke apa-apa yang benda yang kita rasakan benda tu sebagai maksiat, kita ingat yang tu. Alah kita kena tanggung sendiri pada muka. Dia tak menjawab pun untuk kita. Atas dunia kencing macam kawan. Kawan lah, kawan. Masa sana kena tinggal. Masa sana tanggung orang seorang. Masing-masing kita sekarang. Dan yang ketiga, sekali lagi, jangan tinggal Quran. Quran itu mesej paling penting. Itu mesej yang paling penting. Sebab Quran ni kok mana pun dia akan ada untuk kita. Dia akan bantu kita waktu kita rasa sesak, dia akan bagi kelapangan. Allah bagi kelapangan bila kita baca Quran. Waktu kita rasa tak ada jalan keluar dah, Allah buka jalan keluar. Macam-macam lagi Allah Ta'ala akan bagi. Waktu kita rasa kesempitan rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki. Sebab rezeki ni nak serta panjang lah. Ada satu saya ingat, ada seorang pernah mai bagi tahu, Ustaz, saya kan, dia cerita dia dulu ada company. Company dia sale juta sebulan. Sebulan juta tu biasa. Waktu dia kata sampailah satu tahap Allah uji dia, tak ada sale, bankrupt teruk. Sebab masa tu dia rasa megah, tinggi diri. Tinggi diri sangat, dia kata satu tahap dia rasa sedih lah, apa terduduk apa semua kan. Tengah jalan-jalan sampai depan masjid, dengar azan, masuk semayang, tiba-tiba ada kuliah maghrib, duduk dengar Ustaz. Duduk dengar Ustaz tu pesan satu benda. Ustaz tu kata waktu kita rasa, waktu kita senang, kita tak ingat. Waktu kita senang, kita takkan ingat Allah. Tapi waktu kita susah, baru kita nak cari. Dan waktu tu lah dia tersentak sikit diri dia. Betul kan lah, waktu susah baru nak cari. Dan Ustaz tu pesan lah kat dia. Ustaz tu kata
bagi ceramah kat semua, ustaz tu kata apa pun yang jadi dalam hidup, Quran jangan tinggal. Sebab simple, Quran betul, sebab Quran itulah hudan linnas. Jadi Nabi Musa sendiri dalam satu riwayat pernah tanya pada Allah, siapa yang orang yang mendapat hidayah? Allah tak jawab Nabi Musa, tapi Allah jawab orang yang mendapat hidayah adalah orang yang cari hidayah tu. Maksud dia, kita kena usaha daripada sekarang. Kalau asal jauh daripada Quran, pergi ambil isat tengok Quran tu, sapu-sapu tu dia boleh buat cotton candy tu, habuk tu. Jadi insyaAllah kita sama-sama lah ambil manfaat, insyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Hari ni saya rasa vibe dia lain sikit kan. Sebelum ni macam media kita kadang lah macam-macam lah lain kan. Media tu merapu sikit. Tapi ni memang apa, sahabat saya ni memang betul lah. Tanyalah ustaz panggil tu betul lah. Betul tu. Okey sahabat-sahabat, rasanya benda ni mungkin pernah dipesan sebelum ni, tapi kena ingat manusia ni dia sentiasa perlu perulangan dari sudut nasihat. Perlu peringatan. Rasa macam pernah dengar tapi rupanya terlupa. Kan? Mungkin juga banyak juga benda-benda baru kita belajar yang kita dapat pada hari ni, yang saya sendiri rasa benda ni perlu dilazimi. Bagaimana yang dipesan Quran jangan tinggal. Kan, itu poin penting. Betul. Kan, so samalah macam Matis Manu Hufaz, perjuangan ni Quran lah. Tak kira lah benda yang nak jadi Hufaz profesional lah, Hufaz ni apa, tapi yang core dia Quran tu lah. Core dia Quran. Media profesional Quran juga kan. Jadi sahabat, alhamdulillah kira sesi kali ni rasa tenang lah, rasa Masya Allah. Dia vibe tu memang dia ada kelemahan lah penyampaian yang saya kekurangan tu minta maaf lah. Cumanya kita bagi sedikit lah step-base. Macam Allah pesan, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Pesan yang penting pesanan tu akan bagi manfaat pada semua. Harap sabar sikit dapatlah manfaat pada semua, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kita hargai betul lah apa yang sesi pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih tim. Terima kasih kepada siapa yang mendengar pada kali ini. Doakan podcast kita bertambah lagi manfaatnya pada masa akan datang, InsyaAllah. Dan doakan juga saya sendirilah dapat istiqamah. Ya. Kena juga ni cari host tambahan ya untuk support maknanya ke konsistensi dalam podcast, InsyaAllah. Dan seperti saya akhiri, seperti biasa sahabat, kita iklan sikit lah ya. Macam tengok ni Sawana Hufaz. Okey, Sawana Hufaz ni boleh lah kita type je Sawana Hufaz, Sawana Koko, tengok dalam page yang rasmi. Kalau kalian merasakan untuk mencuba sesuatu yang baru, bukan tipikal Koko biasa, boleh lihat dan boleh cuba ya, insyaAllah. Kalau bagi saya peribadi pun, saya agak sentiasa sebab tak berapa manis macam mana 3-in-1 yang kita makan tu kan. Sebab dia ingredient pun lain. Dia tak ada gula noh. Tak ada, dia bukan gula tu, dia pakai dia ada gula, ada gula nano ni, dia lain sikit. Saya pun tak boleh nak terang lebih lah, P3 kan. Tapi dia kualiti punya gula lah. Sebut koko, sebut ekstrak kurma. Dia kurang manis, tapi jangan minum dengan orang yang manis, nanti dia lagi manis. Tu bahaya. Tu pesanan pengajar. Okey. Boleh cuba reki lah. Nanti pun kita ada produk baru juga dalam pemakanan. Nanti akan diumumkan lah secara rasmi, InsyaAllah. Dan cuba kita support perkara-perkara yang baik. Semoga bermanfaat belaka seadanya. Bukan seadanya, kena lebih, InsyaAllah. Jadi kita akan jumpa di episod yang akan datang, sahabat-sahabat. InsyaAllah mungkin ada rezeki, ada sedi kedua, ketiga, keempat dengan Ustaz Asfar kita. Saya pun selesa dengan Ustaz Asfar ni, dah lama kenal. InsyaAllah moga-moga ada rezeki lagi. Kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.